Selamat pagi, hari Khamis hari ni. Okey, hari ni masa untuk kita balik ke KL. Dah 2 hari kita berada di Johor dan kita balik ke KL. Hari ni persinggahan dekat mana Okey, aku rasa nak lunch dekat Kari Kambing 40 hari. Makan, lepas tu rehat jap dan terus kita balik ke KL. Jom ikut aku. So kita dah check out. Check out. Okey, jom. Kita rehat sekejap. Ada lori sebelah aku yang bunyi dia macam apa, bunyi macam bersiul tu kan. Aku tak boleh lah. Dah lah dia sama laju dengan aku tadi. Aku kena berhenti sekejap, bagi dia lalan dulu, jauh dulu. Lepas tu baru aku follow. Sakit dah, bingit aku punya telinga kat tepi tadi. Dah lah sama-sama laju kan. Dia pula ngam je kelajuan aku 110, 115, 110 macam tu lah punya kelajuan. Dia pun sama juga. Aduh, daripada tadi aku bingit aja dengar. So aku berhenti kejap, bagi dia jalan dulu. Lepas tu baru aku jalan. Lepas ni kita berhenti dekat, bukan kita berhenti kan, kita terus keluar dekat tol Macam. Keluar dan kita akan terus ke Kari Kambing 40 hari. Kita lunch kat situ. Okay, let's go. Sebelum pergi dekat Kari Kambing tu, rumah aku terus singgah dekat Air Hitam, beli kerepek. Tempat ni nama dia Arena Warna Air Hitam dekat kerepek ubi pedas, basah pedas. Lepas tu dengan ni anak aku punya, dia suka tempe pedas, tapi tak pedas sangat lah. Okey lah. Nasib baik dia beli, nasib baik dia nak 2 je. Kalau lebih pada ni, mana aku nak sumbat. Dah tak ada tempat dah. Kena upgrade lagi lah nampaknya. Kita masuk dalam, kita nak makan. Jom. Ramai babe. Hari ni hari apa? Hari Khamis pun ramai orang. Okay, jom. Ramai babe. Kalau korang datang dengan family, boleh makan tu set tu sana, set sana. So kak aku makan seorang, ambil set yang RM22 tu. RM22. So ambil set tu je lah. Kalau makan, kalau 4 orang 5 orang boleh makan diulang tu. Kita ambil set ni RM22. Ni dia set, mantap lah. So order air buat kat sini. Dengan 5 ais. Dah makan, perut dah kenyang, hati dah senang. So kita teruskan perjalanan balik ke KL. Jom. Lepas ni aku tak tahu dah singgah mana, nanti aku update lagi. Okay, jom kita teruskan perjalanan kita ke KL. Baru sampai Pagoh guys, baru sampai Pagoh. Memang hari ni panas tarik gila lah. Aku sampai rasa macam lepas kena tadi Kari Kambing 40 hari tadi. Dia punya layan mengantuk babe. Sekarang kita rehat kat sini, dekat tempat rehat ni. Tak boleh lah. Aku sebenarnya dah tak boleh minum kopi kan, sebab aku ada sakit, ada sakit angin. Tapi tak boleh, mengantuk gila. Terpaksa kena latih ais dulu untuk legakan mata. Dan kita rehat dalam 30 minit ke macam tu. Lepas tu kita teruskan balik ke Okay, rehat dulu guys. Sampai tertidur aku. Panas terik. Lepas tu rehat panjang. Sekarang ni aku meneruskan perjalanan daripada Pagoh. Aku ingat nak rehat dekat Air Hitam. Air Hitam, Air Keruh. Nak rehat kat Air Keruh kejap. Kat sana nak minum. Lepas tu baru daripada Air Keruh tu terus ke KL lah. Apa lagi, jom ikut aku. Sampai dekat Air Keruh
Melaka. Kita rehat lagi. Ui, cuaca panas betul lah hari ni. Abang kau tengok. Ui. Memang panas. Terik aku rasa. Kita rehat dulu. Kita relax dulu. Lepas tu kita teruskan jalan. Okay, daripada iCross kita gerak terus ke KL kot. Aku rasa ada satu lagi perhentian untuk berhenti untuk isi minyak. Lepas tu terus ke KL. Lagi 10 minit lagi nak sampai dekat rumah aku. Hujan lebat gila dekat sini. Lagi 10 minit lagi nak sampai. Tak apalah, aku punya video ni sampai dekat sini sajalah. Korang enjoy dengan video aku. Siapa yang enjoy dengan video aku, tolong komen, tolong like, dan siapa yang belum lagi subscribe, tolong subscribe Sampai di sini saja video aku, sebab hujan ni nak tunggu memang lama Dah dekat dalam rumah aku ni, lagi 10 minit je. Kira dah sampai lah ni daripada pagi tadi sampai malam ni, sebab banyak aku berhenti. Dan sampai di sini saja. Okey, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.